Betul lah orang cakap, makin tua makin pelik-pelik benda yang kita nak. Ni aku baru beli satu skuter. Skuter ni bukanlah skuter yang ada enjin tu. Ini skuter tolak, tapi sesuai lah untuk aku bawa pergi surau ke, ataupun pergi kedai ke, jalan-jalan ke. Sebab skuter ni cantik. Dia ada dua tau. Dia ada yang ada brake, ada yang tak ada brake. Yang aku beli ni yang ada brake. Ui, tayar dia gabak weh. Harga dia tu yang aku macam tak tahan tu. Bila tengok dalam beg aku ni kan, harga dia sangat-sangat affordable. Buat unboxing. Jatuh. So hari ni aku nak buat unboxing je lah Nanti aku akan buat video main pula. Ni dia punya handle. Kita boleh pasangkan. Ada lock. Pasang je. Dua-dua belah. Okay. Siap dah handle. Untuk buka dia punya ni pula, korang cuma perlu tarikkan je. Lepas tu boleh terus. Dah. Settle. Untuk handle dia korang boleh adjust Nak tinggi ke rendah ke. Macam aku nak tinggikan lagi lah supaya sesuai dengan ketinggian aku. Lockkan dekat bahagian leher dia ni And then apa lagi? So guys, skuter yang cantik ni korang boleh dapatkan dekat dalam beg kuning kat bawah. Sebab sangat murah. Serius. Kat skuter ni pun dia ada tongkat tau. Tongkat kan? Wow. Mantap. Bawah RM1 korang boleh dapat skuter yang macam ni. Nice weh.